Malam tadi malam ganjil dan berlakunya Lailatul Qadar. Sememangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki saja fasa akhir 10 akhir Ramadan, Nabi sangat bersungguh-sungguh menggandakan amalan. Seperti yang diriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Baginda Nabi menggandakan amalan-amalan pada 10 malam akhir Ramadan melebihi malam-malam sebelumnya. Dibayangkanlah Nabi kita yang dah dijamin syurga pun semangat beramal. Kita yang tak Nabi ni takkanlah tak semangat. Dalam 10 malam akhir Ramadan tu ada juga malam-malam tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir witra. Carilah pada 10 malam akhir Ramadan itu malam-malam ganjil. Cumanya macam malam tadi ni jatuh pula malam ganjil pada malam Jumaat. Malam Jumaat 10 akhir Ramadan juga malam ganjil. Apa kaitannya Ustaz? Malam ganjil akhir Ramadan dan juga berkemungkinan malam tu berlaku Lailatul Qadar. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan daripada Ibnu Hubairah, apabila malam ganjil berlaku di antara 10 malam akhir Ramadan itu dan ianya pula jatuh pada malam Jumaat, maka amatlah diharapkan berlakunya Lailatul Qadar. Boleh rujuk dalam Lataiful Ma'arif. Walau bagaimanapun bukan bermakna pasti berlaku Lailatul Qadar, namun amat diharapkan sebab ianya kemuliaan yang berganda-ganda. 10 akhir Ramadan, lepas tu malam pula malam ganjil, malam pula malam Jumaat. Namun bagi saya, tak kiralah malam mana sekalipun, perbanyakkanlah amalan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengampun dan Engkau menyukai keampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Ada gak yang kadang-kadang dia kata Lailatul Qadar kan Ustaz, kan dia ada macam cuaca dia ada suasana dia. Ada setengah ulama kata pada malam Lailatul Qadar itu keadaan atau suhunya sejuk tak sejuk sangat, panas tak panas sangat, dan dia adalah malam yang sangat menenangkan. Dan di pagi keesokannya matahari yang muncul, matahari yang terbit itu dengan sinaran yang lemah, maknanya dia suram, dia tak berapa panas terik sangat. Begitulah keindahannya dan keberkatan yang berlaku pada malam 1000 bulan.